Mesej saya kepada Anwar, kamu tidak selesai masalah Kampung Baru ini. Kamu adalah pengkhianat kepada orang Melayu. Saya nak pulang paku buah keras. Isu masalah penduduk Kampung Baru ni ialah tanggungjawab Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Mau seribu daya tak mau seribu dalih, dia yang kena selesai masalah ini. Kita tahu yang tak boleh pindah ialah Al-Quran, tetapi undang-undang manusia boleh pindah. Kalau benda-benda lain dia boleh campur tangan, selesai masalah kuih, selesai masalah macam-macam. Yang Kampung Baru dia tak boleh selesai. Jadi saya merayu dia mampu. Ada dua perkara je nak selesai masalah Kampung Baru ini. Bukan susah sangat. Satu, dia orang nak kekalkan tempat asal. Dia orang tak nak pindah. Nak jadikan Kampung Baru ini kampung warisan Melayu di Kuala Lumpur. Jadi perbadanan agensi kerajaan kena bangunkan kawasan ini dan tanah kekal untuk dia orang. Takkan tak boleh buat. Dan yang kedua pula, sebenarnya everything di tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. A stroke of his signature, everything is solved. So Anwar, prove yourself that you are the Prime Minister of the people. You tidak mengkhianati, tidak menzalimi, malah you ambil berat kepada masa depan orang-orang Melayu di Kampung Baru. Ya, terima kasih. Sebab saya orang Melayu, orang Islam mengatakan kita menang, insya-Allah kita batal akta Kampung Baru. Mengapa ini diambil tanah Kampung Baru? Saudara, berjaya mereka ambil tanah Kampung Baru lepas pilihan raya ini, ditakdirkan dia menang. Kalau dia kalah, saya nak bagi tahu, saya akan batalkan akta Kampung Baru.